kepada lagi. Simpan. Ni kau Jin, ambil sekali. Bas. Ya? Kartun Power Rangers kita pun dah habis kan? Cepat masa berlalu kan? Bas. Ya? Nak tahu tak? Segmen kegemaran saya hari ni buku at Kids On 2. Oh. Kamu pula, Kain? Saya gemar Pets at Kids On 2. Kamu, Step? Mestilah kreatif at Kids On 2. Wah, semua ada kegemaran masing-masing ya. Bas pula suka. Kami tahu. Labu-labu at Kids On 2 kan? Itu betul. Tapi semua Bas suka. Jadi apa soalan kuis kita hari ni? Kawan-kawan, sedia semua? Soalan kuis hari ini ialah Jeng Jeng Jeng. Jeng. Soalan kuis minggu ini. Berikan 2 bahan utama dalam menyediakan Tutti Frutti dalam Labu-Labi at Kids On 2. Nyatakan satu tajuk buku yang disenaraikan dalam carta buku pilihan Bas kali ini. Jawapan yang terpilih akan menerima hadiah tau. Cepat-cepatlah hantar. Nak tahu hadiahnya apa? Hadiahnya ialah Jeng Jeng Jeng. Pengirim email dan hasil karya akan mendapat hadiah hebat sumbangan Bank Simpanan Nasional berupa akaun Giro Kelab Penabung Muda berjumlah RM150 Malaysia. Hamper buku cerita yang terbaik bernilai RM120 Malaysia sumbangan Karnadia. Voucher Da Vinci Creative Kids iaitu pendaftaran percuma dan baju tea dengan nilai RM100 Malaysia. Serta cenderhati istimewa Kids On 2 berupa selai baju tea. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran lengkap seperti berikut. Nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat penuh dan nombor telefon. Ke alamat Kids On 2 nombor 31 Jalan DBP Dolomite Business Park 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan. Atau emailkan ke interaktif@kidson2.tv. Tunggu apa lagi? Hantarlah segera. Pemenang kuis minggu ini jatuh kepada Umi Khairina binti Azizi dari Muazzam Shah, Pahang, Darul Makmur. Baiklah kawan-kawan semua, jangan lupa jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama hanya di TV2. Jumpa lagi. Tata.